Datuk Aziz katakan, kita juga membesar dalam UMNO. Bukan kita membesar dalam Berjaya. Bukan kita membesar dalam PBS. Bukan kita membesar dalam STAR. Tapi kita berbekalkan dengan niat nawaitu. Bahawa niat kita untuk membela rakyat Sabah supaya ada kemajuan mereka. Itu cuma vehikel. Itu cuma landasan. Asnonya, UMNO-nya, warisannya. Ada orang yang berkata bahawa kita perlu naik kapal yang besar untuk menang kejayaan. Tidak ada artinya kapalnya besar kalau nafsunya juga besar. Kapal besar kalau umatnya besar nafsunya, kapal itu akan tenggelam. Tapi kapal kecil seperti warisan, kalau jiwanya kental, insya-Allah kita akan dapat mencapai matlamat kita. Mengapa harus bingung kepala kita? Seringkali bisa saya turun ke Keningau, turun ke Kudat, tidur di Bangge, sampai ke Sipitang, mempersoalkan siapa gabungan, siapa alliance. Jangan bimbang tentang alliance. Jangan bimbang tentang gabungan. Yang penting rakyat Sabah harus berpadu dan bersatu. Mana mungkin Berjaya boleh perintah 10 tahun. Tidak ada gabungan. Mana mungkin PBS boleh perintah 10 tahun. Tidak ada gabungan. Asno bergabung dengan PBS. Saya masih ada. Allahyarham ayahanda saya Tun Sekaran. Allahyarham anda saya Haji Abdal Maulana. Berjuang, gabung, bersatu. Kita tumbangkan Berjaya.